percaya dapat selesaikan hutang kereta dengan tabungan emas RM40,000? Macam tak percaya, boleh rupanya saya ada cash lebihan RM40,000 dalam tempoh 2 tahun bila menabung dalam bentuk emas dan dapat selesaikan hutang kereta. Bebas satu komitmen bulanan. Next, insya-Allah nak settlekan loan rumah pula. Ini adalah kisah benar testimoni penyimpan emas iaitu Tuan Hafiz Syafi'i. Dengan duit tu beliau selesaikan hutang kereta sepenuhnya. Itulah kelebihan bila mana kita mula buat simpanan dalam bentuk emas. Kita susah nak belanja sesuka hati. Nilai emas ni ia sentiasa bernilai, malah nilainya makin lama makin meningkat. Dan yang paling penting, emas ni membantu capai matlamat kewangan kita. Itulah kekuatan bila mana kita mula buat simpanan dalam bentuk emas. Ia bukan sekadar simpanan biasa, tapi ia alat kewangan yang sangat membantu. Kalau duit simpanan kita selalu je bocor, inilah masanya kita buat simpanan dalam bentuk emas. Nak capai simpanan yang mana jumlahnya lebih RM40,000, tuan-puan boleh target saja 65 gram dalam akaun Masjid Public Gold. Jadi yang pertama sekali, tuan-puan kena buka dahulu akaun Masjid Public Gold ni secara percuma dan tuan-puan boleh terus konsisten buat simpanan emas ni minimum 1 gram 1 bulan. Ataupun kalau tuan-puan nak cepat lagi, tuan-puan boleh saja konsisten buat simpanan emas ni 5.5 gram emas setiap bulan selama 12 bulan. Cukup saja setahun, tuan-puan dah capai lebih 65 gram emas. Dan dengan simpanan emas itulah tuan-puan boleh capai banyak matlamat kewangan tuan-puan dengan simpanan emas. Contohnya bayar hutang kereta. Jadi untuk tuan-puan nak saya bantu tuan-puan mula buat simpanan dalam bentuk emas ni sehingga boleh capai banyak matlamat kewangan tuan-puan dengan simpanan emas, tuan-puan boleh terus kontak saya untuk saya bantu. So, satu, cek komen, jangan lupa follow.